Cik, cuba tengok buku-buku ni. Sipar betul. Itulah, dah tu baca tak cik usul. Jom lah, Hussein, kita tengok susun. Dia juga usul. Jom lah. Cakap apa ni? Dah lama dah babuk. Ada surat juga. Wahai anak-anak di masa depan, jika kau membaca surat ini, ketahuilah merdeka yang kamu nikmati hari ini bukan dibayar dengan wang ringgit dan harta, tetapi dibayar dengan darah dan pengorbanan. Meh, kau baca surat apa tu? Ni ah, surat dari masa lalu. Surat dari masa lalu? Bos, orang itu siapa? Ayah! Wih, kau jumpa datang? Hei, serahkan semua kepada kami. Tolonglah Tuan, jangan macam ni Tuan. Kami lapar Tuan, anak-anak kami sedang kelaparan Tuan. Tolonglah Tuan. Ah, itu bukan masalah kami. Cuba serahkan kepada kami. Sebab bila kita kena hidup ditindas, kita mesti bangkit. Ya, kita kena bangkit. Dasar penjajah. Tutup! Melayu! Kamu semua ingat kamu kuat? Kamu orang, sini! Kalau kami kalah, ini semua akan jadi milik kamu. Tapi kalau kami menang, kamu berambut sampai sini. Ini tanah Melayu, tanah nenek moyang kami. Takkan kami biarkan kamu jajah tempat ini. Memang kami lemah, tapi kalau kami bersatu, kami kuat. Orang-orang kita sekarang ni dah macam menumpang di tanah kita sendiri. Ini tanah nenek moyang kita. Takkan kita nak biarkan ia berterusan? Betul. Orang-orang kita telah dijadikan hamba di tanah sendiri. Kita perlu buat sesuatu. Kita mungkin dianggap miskin, tetapi semangat kita ni lebih tinggi daripada penjajah. Itu saya setuju. Kita perlu bersatu tanpa mengira bangsa dan agama. Dengan bersatu, kita akan jadi kuat. Jadi, apa rancangan kita? Kami berjuang agar kamu hidup bebas, agar tanah ini menjadi milikmu. Merdeka. Hanya dengan perpaduan, kita akan capai kemerdekaan. Merdeka! Merdeka! Akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan yang berdaulat serta berdasarkan kepada kebebasan dan keadilan dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa. Merdeka! 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 Meh, surat apa yang kau baca tu? Ni ah, surat lama dari pejuang dulu. Mereka dulu berjuang melawan penjajah. Betul, tapi kita hari ni apa yang kita nak lawan? Sebenarnya, Meh,
Perjuangan hari ini lebih mencabar. Mencabar? Apa maksud kau? Jumlah mangsa banjir di Kelantan dan Terengganu catat peningkatan setakat 9 malam Sabtu. Pada Jumaat dikejutkan dengan berita tanah runtuh di Fathers Organic Farm, Batangkali, Selangor yang menyaksikan Bukit Rambai Melaka dengan bacaan IPU 153 dan Larkin Johor. Menurut beliau, pihak pengurusan sekolah memaklumkan bahawa kejadian berlaku selepas waktu persekolahan ketika pelajar mahu pulang ke rumah. Lahat Allahyarham Zara Karina Mahathir dalam keadaan tidak sedarkan diri di tingkat bawah bangunan asrama sekolahnya 16 Julai lalu. Merdeka bukan akhir perjuangan. Ia permulaan cabaran baru. Musuhmu kini mungkin tidak bersenjata, tetapi ia merosakkan minda, memecah belahkan dan melemahkan jiwa. Kalau dulu mereka lawan penjajah. Kalau kita pula kena lawan kejahilan, perpecahan dan kelikaan. Betul. Kalau kita tak jaga, suatu hari nanti kemerdekaan ini boleh hilang. Masa depan Malaysia, kitalah penentunya. Masa depan Malaysia berada di tangan kita semua. Merdeka! Merdeka! Merdeka bukan sekadar laungan. Ia adalah amanah dari generasi pejuang kepada kita hari ini. Jangan biarkan ia hilang. Demi Malaysia tercinta, kami berjanji akan terus menjaga kemerdekaan negara ini. Merdeka! 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 Selamat datang semua, ini masa kita. Tolonglah Tuan, kesiankanlah kepada kami. Janganlah macam ni Tuan. Tolonglah Tuan, kami kasihanilah kami ikut. Tolonglah Tuan, kasihanilah kepada kami. Sampai bila kita kena hidup ditindas? Kita kena sampai bila kita kena hidup bertindas? Ini tanah Melayu. Tanah Jatuh, ya Allah, jatuh. Orang-orang kita ni Telah dijadikan hamba di negeri sendiri. di tanah. Kita perlu bersatu tanpa mengira. Kau kita mesti bersatu tanpa dan macam menumpang di tanah negara kita di tanah kita sendiri. Lama dari pejuang dulu. Aduh. Kalau kita tak jaga kemerdekaan Sebenarnya perjuangan hari ini lebih berjauh. masa depan Malaysia, kitalah penentunya. Masa depan Malaysia berada di Masa depan Malaysia, kitalah penentunya. Masa depan Malaysia. Ya Allah. Malaysia tercinta, kami berjanji akan terus menjaga kemerdekaan negara ini. Merdeka! 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 Aduh.